Hari aku nak share 5 tips posisi memandu yang betul yang boleh elakkan kita rasa penat dan rasa stres. Okay, let's go. Okay, tips yang pertama, pastikan kerusi tidak terlalu rebah, biasanya dalam 100 hingga 110 darjah. Okay, pastikan kedudukan kita ni selesa untuk tulang belakang kita. Untuk tips kedua, pastikan kita boleh tekan pedal tanpa lurus habis. Dan pastikan lutut ni bengkok sedikit pada 120 darjah. Untuk tips yang ketiga, pastikan kita punya posisi steering ni pada kedudukan 9 dan 3 ataupun 10 2. Siku kita perlu bengkok, lebih kurang macam ni. Okay? Okay, untuk tips yang keempat, pastikan jarak badan kita dengan steering lebih kurang dalam 25 cm atau 30 cm. Tujuan dia adalah untuk memastikan kalau airbag ni terbuka, kita dalam keadaan selamat. Okay, untuk tips yang terakhir dan yang kelima, pastikan kedudukan headrest ni sama dengan kedudukan pada selinga sandar untuk mengelakkan kita daripada wind splash. Contohnya kalau accident berlaku, kita boleh absorb kita punya hentakan dengan cara baik. Okey, jangan lupa untuk dapatkan tips yang lain, kontak saya Azhar di 0167541100 di Proton Bergaya Auto City Bacang Melaka. Jumpa anda lagi. Thank you.